Ada satu benda misteri telah berlaku dekat Malaysia. Saya nak ceritakan pasal benda ni pun agak suspend jugalah. Saya katakan ni sebagai satu misteri sebab sebelum ni orang jangka lain tapi yang jadinya lain. Cerita dia macam ni, korang perasan tak sebelum pelarasan semula tarif elektrik ni, banyak spekulasi cakap tarif asas elektrik akan naik. Berapa persen? 14%. Bahkan tetapi bila masuk bulan Julai, sebaliknya berlaku. Tarif asas bukannya naik, tapi dia turun. Dan berapa peratus penurunan tarif asas ni? Hampir 19%. So, apa punca kepada penurunan ni? Adakah sebab magic ke macam mana? Sebenarnya bukan magic apa. Ada penjelasan logik di sebaliknya. Korang tahu tak antara sebab utama kenapa dia berlaku adalah kita telah beralih daripada mekanisme ICPT ataupun Imbalance Cost Pass-Through kepada AFA ataupun Automatic Fuel Adjustment. Okey, dekat sini saya tunjukkan korang ada 3 carta bar dekat situ. Yang paling kiri tu dia tunjuk apa? Dia tunjuk apa yang kita bayar masa RP3 iaitu Regulatory Period 3. Korang perasan tak? Dia lebih kurang 55.95 sen per kilowatt hour. Ini termasuk tarif asas 39.95 sen dan ICPT 16 sen. Tapi bila kita masuk bar tengah-tengah tu, kerajaan jangka dia jangka pada Disember 2024 dulu yang kadar purata akan turun kepada 45.62 sen per kilowatt hour dalam RP4. Walaupun sebenarnya pada masa tu belum muktamad lagi sebab masih tunggu keputusan rasmi Jun 2025. Dan keputusan rasmi yang keluar pada Jun 2025 iaitu bar dekat kanan sekali tu, dia menetapkan tarif purata RP4 pada 45.40 sen per kilowatt hour. Yang ini termasuk tarif asas baru iaitu 45.40 sen per kilowatt hour, manakala AFA dijangka turun naik sekitar 10% pada paras purata tu. AFA ni dia boleh berubah-ubah mengikut harga bahan api dunia. Kalau harga ni kekal stabil, maka AFA ni pun akan kekal rendah lah. So, apa beza antara ICPT dan juga AFA? ICPT dikira setiap 6 bulan tapi AFA dikira setiap bulan. So, maksudnya AFA ni dia lebih responsif dan tak perlu nak tunggu setengah tahun untuk reflect perubahan pasaran. Tambahan lagi, AFA ni dijangka akan kekal stabil sebab dia berdasarkan purata jangka pendek dan lebih kerap disemak lah. Dan ini akan mengelakkan kejutan besar pada bil elektrik kita, terutamanya bila ada turun naik mendadak bahan api dalam pasaran global. So, kesimpulan dia macam ni, pengguna akan nampak bil yang lebih rendah secara purata lah. Dan kalau kita tengok perbandingan dekat carta bar tu, dia turun hampir 19% berbanding sebelumnya. Tapi kita kena ingat lah, struktur baru ni datang dengan cabaran juga. Kalau harga bahan api naik, bil pun mungkin boleh naik walaupun sedikit lah. Jadi, apa yang penting dekat sini adalah kita kena menjimatkan tenaga. Dan bagi pengguna yang menggunakan di bawah 600 kWh sebulan, kerajaan akan bagi insentif cekap tenaga yang lebih tinggi lagi. So, basically dekat sini dia adalah win-win situation. Siapa yang bijak guna, dia bayar lagi murah.